kita orang tengah tengok direction. Mana dia punya direction ni? Betul ni ada cakap. Ada. Oh ni betul-betul bila mic ni. Wait, betul nak. Hi guys. Oh my god. I tak sempat nak buat intro tadi. So if you guys wonder, I sekarang tengah nak pergi ke Cupcake Aisyah punya event. It's Archive Space 2.0. So this is our first time actually kita orang pergi event dia. Dia dah ada event 1.0 tapi kita orang tak dapat pergi. And then ni kita orang punya first time nak pergi. And if you guys wonder siapa Cupcake Aisyah tu, she is a YouTuber and she inspire me a lot lah. Very a lot. So that's why. And then dia punya YouTube content semua memang fun, positive vibe apa semua. So that's why kita orang sangat-sangat excited nak jumpa dia. Kita orang literally dah sampai dah dekat parking. And sekarang dah pukul berapa ni? Sekarang pukul 10.43. Dia start pukul 12. Tapi dah ramai gila orang beratur. So kita orang datang awal. Cuma, are you ready? Yeah, let's go. Dah ada orang pakai Archive Space punya. Oh my god. Kita orang memang literally menghala ke sini. Okay, Mar, apa kau punya aim? Aku aim pop mic. Kau aim pop mic. Actually, aku tak aim apa-apa lah. Tapi macam nak rasa juga Mama Su punya tapau KL punya nasi ayam tu. Tapi diorang punya baju apa semua tu, kalau ada yang berminat mungkin boleh. Beratur kat mana ni? Oh my god guys, beratur ramai gila orang. Thank you. Oh my god. Tak boleh. It's so cute. By the way guys, hari ni very gloomy. Dan cuaca pun tak panas. Windy berakhir. Tapi tak windy. Windy lah ni, aku sejuk. Tapi pokok-pokok tegak aje. Dia okey. But anyway, dia tak panas terik lah sebab sekarang pukul dekat pukul 12 tak panas. She's so cute. Thank you. Comel gila. Kita akan makan. Guys, comel. No. Guys, dah lama gila beratur sampai saya tu. Comel. Oh, comel saya. Maisa, komis ke? Comel lah dia ni. Guys, kita dah boleh jalan sebab dah masuk. Ramai yang dah masuk. Yeay. So annoying. I time tengah nak ada benda lah, jerawat sampai 3 Dekat tempat semua. Lately ni stress sebab Maisa naik kati ya. So sampai 3 dah naik. Tak apalah. Guys, sekarang pukul Allah tak nampak. But 12.37 kita dah sejam lebih dah beratur. Tapi dia punya pintu masuk tu is just there. Nampak tu. So masa-masa kita akan queue untuk akan berada dalam 40 minit. Kenapa tak keluar? Kau yang game lah. Tunggu aku berjalan-jalan dulu. Tunggu second masuk kalau ada benda lagi macam teringat-ingat. Maisa dia punya bajet ni RM70.
Tak, 70 shopping, 30 makan. Macam tu. But anyway guys, kalau datang sini, please bring your own bag. Tunjuk kita punya bag. Bawa bag, bawa fan. Tapi by the time video ni keluar pun dah habis lah. We got the menu already. So kita orang order nasi ayam 3 and then chicken popcorn 1. Tapi dia tak ada letak dessert. So actually kita orang nak tengok juga dessert dia. That's okay. So as long as dapat nasi ayam, then it will be fine. Guys, kita orang dah nak sampai. Marisa somel kat situ je. Marisa kata semua yang speaking kan, man. Semua yang speaking. Cakap Mamar, kata boleh jangan diam. Guys, kita orang nak masuk. After 2 hours beratur, baru dapat masuk. Had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Boleh. Okay, thank you. Apa? 3 nasi ayam, 1 popcorn chicken. Okay. Okay, thank you so much. Bye Kak Yo. Alright. Say hi. I nak tengok you punya booth. Guys, ni booth Nawal. I'm not sure ni booth siapa. I think this is Mel. Kak Yong. And then this one, I'm very not sure lah. Saya tengah tengok Kak Farah punya booth. Ada banyak juga actually. Tu, Kak Farah. Hai. Guys, saya dekat Aisyah punya booth. Saya dah tengok tu, tapi tengah ramai orang. So, okay. Cantik. Marisa got one. Oh tu, okay. Alright. Go. Hai Kak Farah. Wow, kamera you betul. Ya, betul. HD. Okay. Ni kalau DJI kita ni gatal pula tema. Kamera kau tu lah nak gatal kan? Okay, bye. Oh, ni semua merch. All the merch. Cantik. Archive space. Aku like space ni 48. I like this one. Guys, and then kita orang tengah line up untuk tengok gambar kat photo booth. Kita tengok gambar untuk photo booth. So, very cute. Macam mana, Mar? Best kan? Tak semua aku nak rasa. Nasi ayam. Okay, comel. Okay, selamat datang. Vlog siapa nama awak? Balkis. Balkis, selamat datang ke vlog Balkis. Jangan lupa subscribe, Okay. notification, komen. Love. Yay, thank you. Alright. Okay. Satu ni boleh buat wish. Alright, thank you so much. Ni yang kita orang tulis. Cute. Dah bayar tak? Alright. Thank you. Okay, thank you so much. Habis. Ya ke? Laju Tu dah suka. Berapa? Tinggal ni je lah nak panggil je. Oh. Berapa? Siapa sikit? Berapa? Dia buat berapa? 100. 100 eh? Okay, alright, bye-bye. Kita orang dapat nak makan. Wah. Sekarang kau dua? Ya. Boleh dapat makan eh. By the way, ni kita orang punya gambar tadi. Comel gila. Kalau korang baru datang, still beratur. Dah lah panas terik kat luar tu. Kesian dia orang. Oh my god. Archive space. Ayam popcorn. Okay. So ni dia punya the main. And then bawah ni nasi dia. Alright. Tu ada beli extra satu. And nasi dia sangat sedap. Dia very mystic. Kita try nasi dia dulu. Nasi dia dulu.
Okay. First bite guys. Lembut sangat. And I nak rasa dia punya kicap. Sedap. Oh, pedas. Oh, pedas. Tapi sedap. Sedap banget. Sedap. Sedap gila. Memang tak tipu memang betul sedap. Memang sedap. Boleh buat rasa nasi macam tu. Beratur panjang gila guys. Still tak habis lagi orang beratur. Update sekarang pukul 3. Oh my god, ramai ni yang support dia. Hai. Ada bunga. Sebelah sini ada kopi. Habis dah. Tak jumpa lagi Aisyah. Tu lah, sampai balik tak jumpa dia langsung. Tak tahu dia pergi mana. So guys, kita orang dah dekat dalam kereta dah. Dah nak balik dah pun. Nak balik. So kau bagi rate berapa Man? Dia punya nasi ayam tapau KL. Aku lagi 8.5. I give it a 8 lah. 8 lah. Dia sedap. Sedap. Memang sedap lah. Kau repeat tak? Ya. Repeat. Kalau Repeat. aku ada tak ada pun tak apa. Macam tu. Dia macam tak adalah teringin sangat-sangat lah. Tapi at least dah dapat rasa pun Okey. okey lah. Tapi tak dapat Aisyah punya banana bread cake. tu. Kan sebab dia buat 100 je. So macam so ni kita orang punya first time pergi event Archive Space 2.0. Best lah. Dapat lah experience tu. Dapat jumpa Aisyah. semua Kan, yang ada dalam YouTube jumpa tu. lah semua tu. Best. Baju Mel banyak best. Baju pun banyak. Sebab besar-besar I memang beli. saiz kita orang. I beli baju Mel tu. Actually kita orang nak tengok lagi, tapi because of the crowd and then masa nak selak-selak tu macam ada ramai orang. So macam tak boleh lah, tak boleh. So just upgrade apa yang ada je. So tu je lah kita orang punya experience dekat Archive Space 2.0. So for Aisyah, congratulations. Please buat lagi. Please buat lagi. Please buat lagi. Nak datang lagi. I'm so sorry kalau vlog ni macam hamba sikit, but this is the best thing that I can do. Yes. So hope you guys enjoy. Bye. Oh my god guys, still beratur lagi. Good luck everybody. Bye. Oh my god. Oh my god. Wow. Semua orang datang nak support Aisyah. Wow. Guys, finally. Oh my god, I baru sampai rumah. So tired. It is almost 5 already. So it was nice. So actually I dah tengok Aisyah punya YouTube ni since years actually, and she inspire me a lot. Dia suka buat content yang sangat-sangat positif, sangat-sangat bagi vibe yang orang boleh inspire by her. So that's why I suka sangat tengok Aisyah ni, and I teringin nak jumpa dia depan-depan. Tapi even though tak dapat gambar dengan dia, tapi dapat tengok depan-depan tu. She's so cantik, so cute. Semua Mel, Farah, semua Kak Yong, semua everybody, semua comel dan cantik. Tapi Mama Su je yang tak dapat. And then tadi masa dekat sana, so cute. Kita orang dapat photo booth, seorang satu. Tapi dia bagi, seorang dua actually. So I got 2. And then dekat event tu tadi, I ada beli Mel punya baju, which is so cute and so cheap as well. Tada! Dia macam plated macam tu. So nanti kena pakai dengan inner. It's only cost me 20 ringgit. Very cheap. So I think that's it for today's vlog. Thank you so much for coming along with me for Kapki Aisyah event. Thank you so much for watching. Bye. I'll see you guys in the next video. Bye.